Saya tidak kerja mana dah selama 20 tahun dah. Baru-baru ni kaki saya bengkak sangat, tak susut. Makan ubat apa pun tak juga susut. Suami saya dapat tahu yang Aurora ni, dia pun orderkanlah saya pen dengan stokin. Saya pakai stokin tu 3 hari je, yang bengkak tu dah susut. Tapi sekarang ni dah cantik lah, elok dia, macam kaki biasa lah, tak ada macam kaki gajah ke apa. Luka yang tu pun dah makin kering kan tadi Kak kan? Luka pun dah baik, dah elok dah. Saya sekarang ni saya nak bagi kencing ni nyah daripada badan saya. Okey. So kaki dalam masa 3 hari dah hilang bengkak, luka pun dah semakin cantik, kulit pun dah semakin cantik. Untuk orang yang ada diabetes ni, saranan Kak? Siapa-siapa yang ada kencing yang dah macam tu, dah kalau tak teruk pun lebih baik kita cegah. Kalau dah teruk tu lagi bagus lah. Gunakanlah apa yang saya gunakan ni, pen dan stokin.